27 Mac 2026 subsidi bersasar. Dalam zaman bergolak, mengemudi Malaysia menghadapi gelombang kejutan global dengan ketenangan, kejelasan dan kekuatan kolektif pada saat ketegangan global sekali lagi menguji kerapuhan kestabilan ekonomi khususnya melalui garis perpecahan geopolitik yang semakin berkembang melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran. Malaysia kini berada di persimpangan dasar yang kritikal. Persoalannya bukan lagi sama ada kejutan luaran akan sampai ke negara ini, tetapi sejauh mana keberkesanan kita dalam menanganinya apabila ia berlaku. Hujah utama adalah jelas. Subsidi bersasar di bawah kerajaan Madani bukan sekadar pelarasan fiskal tetapi satu keperluan strategik untuk melindungi daya tahan negara, memelihara kestabilan sosial dan mengekalkan kredibiliti ekonomi jangka panjang dalam persekitaran global yang semakin tidak menentu. Kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah memberi isyarat peralihan yang disengajakan daripada subsidi pukal kepada pendekatan yang lebih bersasar dan dipacu data berasaskan sistem pengenalan nasional. Peralihan ini tidak berlaku secara terasing. Ia berkembang dalam konteks ketidaktentuan harga tenaga global, gangguan rantaian bekalan yang berterusan serta peningkatan premium risiko geopolitik yang akhirnya diterjemahkan kepada tekanan inflasi domestik. Dalam keadaan sedemikian, mengekalkan subsidi menyeluruh bukan sahaja akan membebankan kapasiti fiskal, malah mengurangkan ketepatan bantuan kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Namun, rasional dasar semata-mata tidak mencerminkan keseluruhan realiti. Pengalaman sebenar rakyat jauh lebih kompleks dan berlapis. Komuniti asnaf dan B10 terus berdepan tekanan kelangsungan hidup harian di mana kenaikan kecil dalam harga makanan dan pengangkutan boleh menjejaskan corak perbelanjaan asas. Golongan B40 dan M40 rendah kekal sangat sensitif terhadap kos sara hidup, khususnya di kawasan bandar yang menyaksikan kos perumahan, utiliti dan pendidikan meningkat dengan cepat. Pada masa yang sama, M40 atas dan kelompok pertengahan yang lebih luas semakin merasai tekanan pemampatan pendapatan apabila pertumbuhan pendapatan gagal menyaingi peningkatan perbelanjaan sekaligus menghakis kestabilan kewangan isi rumah. Tekanan ini melangkaui kategori pendapatan. Komuniti OKU berhadapan cabaran akses yang berstruktur. Belia berdepan ketidaktentuan laluan kerjaya. Warga emas bergelut dengan pendapatan tetap dalam keadaan kos kesihatan yang meningkat dan wanita, khususnya ibu tunggal, mengimbangi tanggungjawab ekonomi dengan peranan penjagaan keluarga. Usahawan mikro dan PKS pula beroperasi dalam persekitaran kos input yang berubah-ubah, manakala pekerja ekonomi gig dan sektor tidak formal sering kekurangan penampan pendapatan yang stabil. Malah, dalam kalangan berpendapatan tinggi, kebimbangan terhadap kestabilan pelaburan, pendedahan mata wang dan pemeliharaan aset semakin ketara. Dalam konteks ini, subsidi bersasar harus dilihat bukan sebagai pengurangan sokongan tetapi sebagai penambahbaikan mekanisme pelindungan negara. Dengan menghubungkan bantuan kepada data yang disahkan melalui sistem pengenalan nasional, kerajaan berusaha memastikan sumber fiskal diagihkan dengan lebih tepat dan berimpak. Pendekatan ini menjadi semakin penting apabila kejutan luaran seperti gangguan bekalan tenaga global atau turun naik mata wang secara mendadak boleh dengan cepat meningkatkan tekanan kos dalam negara. Namun begitu, cabaran utama terletak pada pelaksanaan. Kredibiliti dasar akan dinilai bukan melalui pengumuman tetapi melalui hasil sebenar. Sebarang kelemahan dalam ketepatan data, kelewatan penyaluran bantuan atau persepsi ketidaksamarataan dalam kelayakan boleh menjejaskan keyakinan awam. Oleh itu, ketelusan adalah asas yang tidak boleh dikompromi.
komunikasi yang jelas mengenai kriteria kelayakan, mekanisme aduan yang mudah diakses serta kemas kini masa nyata mengenai pengagihan subsidi amat penting untuk mengekalkan kepercayaan rakyat. Dalam masa yang sama, reaksi awam perlu dikawal dengan bijaksana. Pengalaman lalu menunjukkan bahawa pasaran dan masyarakat sering bertindak balas secara berlebihan terhadap ketidaktentuan berbanding keadaan asas ekonomi sebenar. Walaupun ketegangan global adalah realiti, asas makroekonomi Malaysia kekal kukuh disokong oleh sistem perbankan yang stabil, trajektori inflasi yang terkawal serta pembaharuan dasar yang sedang berjalan. Tindak balas yang diperlukan bukanlah panik tetapi kewaspadaan yang berasaskan maklumat. Di peringkat isi rumah, langkah praktikal boleh diambil untuk memperkukuh daya tahan. Mengutamakan perbelanjaan keperluan, mengurus hutang secara berhemah dan membina simpanan kecemasan walaupun secara kecil-kecilan mampu memberikan kestabilan yang bermakna. Bagi perniagaan, khususnya PKS, kepelbagaian rantaian bekalan, pengurusan aliran tunai yang berdisiplin serta penggunaan teknologi digital untuk kecekapan operasi akan menjadi semakin penting. Sokongan komuniti melalui koperasi dan rangkaian tempatan juga boleh membantu mengurangkan kesan terhadap golongan rentan. Tempoh ini turut menuntut pengukuhan semula perpaduan sosial. Tekanan ekonomi, jika tidak ditangani dengan baik, boleh membawa kepada perpecahan masyarakat. Namun, kekuatan Malaysia terletak pada keupayaannya mengurus kerencaman melalui persefahaman dan sokongan bersama. Dalam suasana Ramadan dan Aidilfitri, semangat tanggungjawab bersama dan empati ini menjadi semakin signifikan. Dari sudut dasar, penambahbaikan berterusan terhadap infrastruktur data, penyelarasan antara agensi dan percepatan inklusi digital adalah penting bagi memastikan tiada kumpulan yang tercicir. Kerjasama antara sektor awam dan swasta, khususnya dalam bidang keselamatan makanan, logistik dan perkhidmatan asas akan memperkukuh daya tahan negara. Dalam jangka panjang, subsidi bersasar perlu dilengkapi dengan pembaharuan struktur yang meningkatkan produktiviti, menaikkan pendapatan dan memperluas penyertaan ekonomi secara menyeluruh. Akhirnya, subsidi bersasar bukanlah penyelesaian sempurna, tetapi ia merupakan evolusi yang diperlukan. Dalam dunia yang semakin terdedah kepada kejutan luaran yang kerap dan tidak menentu, ketepatan fiskal bukan lagi pilihan. Malaysia perlu memastikan setiap ringgit yang dibelanjakan memberikan nilai maksimum kepada mereka yang paling memerlukan. Ketenangan, kejelasan dan disiplin kolektif akan menentukan sejauh mana negara mampu mengharungi tempoh mendatang. Rakyat tidak diminta untuk berdepan ketidaktentuan secara pasif tetapi untuk menyesuaikan diri dengan bijaksana. Dengan kepimpinan yang mantap, tadbir urus yang telus dan masyarakat yang bersatu, Malaysia mampu bergerak ke hadapan dipengaruhi oleh cabaran global namun tidak digugat arah tuju pembangunannya. Terima kasih kepada anda semua kerana meluangkan masa untuk mengikuti dan menyokong saluran berita podcast saya. Masa, perhatian dan penglibatan anda amat bermakna buat saya. Saya dengan penuh ikhlas menghargai sokongan berterusan serta tontonan yang penuh perhatian daripada anda semua. Sertai, ikuti, suka dan kongsi.